cerita ni saya lah. Okay, cerita ni berlaku semalam. Tolong jangan contohi perangai saya dalam cerita ni, okay? Aku pergi ikut. Aku dengan penuh confidentnya dalam wallet aku ada RM30. Pasal aku memang tak mau beli banyak pun. Memang bajet aku pun RM30 maksimum. Of course lah, 30 takkanlah nak bajet 100 kan. So aku macam okay lah, aku ambil lah barang-barang yang agak perlu dan adalah a few yang kehendak. Faham tak? Banyak keperluan tapi ada a few yang kehendak lah. Lepas tu waktu aku ambil tu, aku dah fikir, ish, aku ni bukannya ada duit sangat. 30 tu macam the only money yang aku ada. Ada lagi RM10 dalam bank sebagai backup emergency money. Lepas tu dah nangis lah cerita benda ni. Lepas tu cerita dia, aku kan bila aku live, aku tinggal bag kat sini. So aku tak pernah share sesiapa pun. Faham tak? Even kat rumah aku daripada, cerita dia long story short, RM30 tu hilang. Hang bayangkan, aku dah nak bayar barang dekat kaunter, baru aku buka wallet, terus aku tengok tak ada RM30 tu. Aku cuak, lepas tu aku kata, oh dia tak ada duit dalam bank, dia ada cash je. Lepas tu aku call Husna, member aku, dia yang transfer 20 kat aku sebab aku ada RM10 dalam bank. Lepas tu aku minta kat dia 20, so boleh lah bayar lah. Lepas tu aku macam tak habis fikir tau. Macam sebab tahu tak, somehow bila hang susah, RM10 pun nampak besar pada hang. Lepas tu lebih RM30 tu adalah segala-galanya untuk aku. Aku nak buat duit minyak, aku nak buat duit untuk aku beli makanan kalau aku buka puasa kat office. Faham tak? That is how banyaknya duit 30 tu pada aku. Bayangkan macam tu, aku target juga 30 tu untuk aku guna duit tiket untuk beli people leh waktu macam buka puasa tu. Pasal aku macam okay, waktu hilang tu aku agak cuak sebab tu macam segala-galanya untuk aku. Pasal aku macam kemau semalam sebab aku tak harap, tapi aku tak boleh tidur dalam keadaan aku tak berusaha cari duit tu. Faham tak? Pasal aku cari lah. Lepas tu aku ingat aku letak duit tu sekali dengan resit. Aku dah cuak, takut aku terbuang duit tu. Pasal aku jumpa resit tu aku tak buang. Resit tu ada atas meja dekat tepi pintu bilik aku. Lepas tu resit tu aku tak buang. So aku yakin lah aku tak buang duit tu. Takkanlah aku buang duit tak buang resit kan macam tu. So aku buka semua tak jumpa. Lepas tu aku cakap, aku simpan dulu resit tu sebab nak jadi macam bukti yang benda ni tak buang lagi. Faham tak? Lepas tu long story short, tak jumpa pun duit tu. Aku sekarang tak ada harus tau untuk aku tarik katam. Siapa je tarik katam kan, dan besar. Aku tarik katam. Lepas tu singkat cerita dia, aku ya Allah, beratnya. Macam benda ni sangatlah besar pada aku. Okay, lepas tu singkat ceritanya, aku punya serabut. Padahal aku ada satu pattern. Kalau aku serabut, aku suka ngaji. Sebab aku rasa tu one of my way communicate dengan Allah. Sorry tau kalau tak dengar, sebab aku memang tak ada mood nak bercakap kuat-kuat. Benda ni macam kena cakap slow. Faham tak? Lepas tu aku cakap lah, aku macam, kau tahu tak, dalam otak aku, dia macam otak dan hati berlawan. Hati aku cakap, ya Allah, macam kau ikhlaskan je lah RM30 tu. Tapi otak aku macam, 30 tu nak buat macam-macam tau baik. Kalau kau tak ada 30 tu, macam mana kau nak pergi Perlis Jumaat ni? Aku cakap macam tu. Lepas aku macam agak bad mood. Sampai pagi ni pun terbawa-bawa bad mood tu. Faham tak? Lepas tu kau faham tak, bila kau ikhlas, kau susah untuk convince orang yang kau ikhlas. So macam, sebab semalam aku dah usaha, aku dah sampai kemas tong sampah aku sebab takut aku terbuang duit tu. Aku dah cari dekat semua tempat yang possible untuk aku selalu selip money. Aku dah cari kat semua tempat, tak ada. So aku macam, okay lah, aku anggap je. Lepas aku cari tu, lepas aku isyak, aku ngaji, aku nak tidur tu aku cakap, tak apa ya Allah, aku ikhlas lah. Aku cakap macam ni tau. Aku suka pujuk hati dengan ayat yang macam ni. Aku cakap, tak apalah, mula-mula okay, ni benda macam jokes mak aku lah. Mak aku selalu cakap, kalau barang hilang bunyian ambil pinjam. So aku cakap lah, kau tak ada duit ke bunyian ni, kau punya 30 aku. Masalah aku tak ada duit. Aku cakap macam tu kan. Lepas tu aku cakap tak apalah, esok dia pulang lah tu. Aku cakap macam tu, tu yang first. Lepas tu, lepas aku dah cari semua tu,
aku cakap macam ni, tak apalah, aku ikhlas. Mesti ada sebab, mesti ada hikmah Allah ambil 30 tu daripada aku. Mungkin 30 tu tanpa aku sedar boleh pergi ke jalan maksiat ke, jalan yang Allah tak redha ke. Faham tak? Aku macam pujuk hati macam tu lah. Macam oh aku nampak dot putih. Pasal aku macam apa benda, sebab sini Toto. Masuk kamera punya ni. So aku macam tak apalah, aku ikhlas. Aku ikhlaskan RM30 tu. Macam besar betul kan RM30. Tapi untuk orang yang tak ada duit, RM30 tu nampak besar tau. Pasal aku macam tak apalah, aku ikhlaskan RM30 tu kan. Aku ikhlaskan RM30 tu. Bukan rezeki aku cakap macam tu. Lepas tu aku cakap lah, aku cakap lama tau. Sebab aku tengah pujuk diri sendiri. Aku cakap, oh, kalau RM30 tu rezeki aku, kalau RM30 tu bukan rezeki aku, Allah tak nak izinkan aku guna RM30 tu. Kalau tak hilang pun, mungkin RM30 tu terkoyak, tak boleh guna sampai bila-bila. Macam aku tengah pujuk hati. So long story short, pagi tadi aku live. Lepas live, aku memang akan selalu check WhatsApp. Sebab time aku live, aku DND. So lepas live, aku akan check WhatsApp. Lepas aku check WhatsApp, masuk kawan aku, kawan uni. Should I address her? I want to. So kalau you tengok video ni, I love you Farah. Dia tiba dia nangis. Dia buat sedekah Ramadan. Lepas aku ada, that's the thing, aku ada hutang. So aku ada hutang. Aku ada hutang dengan macam dengan dia, dengan a few dengan dia, dengan kawan aku, lepas tu dengan kau aku. 3 orang ni. So aku rasa dah kat dalam aku ada hutang. Aku nak minta duit kat mereka lagi sangat lah. Macam banyak duit sangat kau. Lepas tu dengan yuran ni aku nak guna untuk bayar yuran semester depan punya, yuran pula gaji ni aku plan untuk guna untuk semester depan pula semua. Lepas tu aku macam banyak duit sangat aku nak pergi sini. Aku dalam hati aku dah cakap, hati aku nak sangat pergi balik untuk iftar. Tapi aku cakap kalau by 14 aku tak ada duit juga, tak apalah, tak happy, tak ada rezeki. Another day, another time aku pergi bila aku ada duit. Aku cakap macam tu. Lepas tu kawan-kawan, lepas tu tadi Farah tu kan, ayah dia buat sedekah Ramadan. Masa aku hutang 50, ayah dia bagi 150. Tapi dia cakap lah, sebab aku hutang 50, dia ambil siap-siap lah 50 tu. So aku macam, oh okey lah. Lepas tu kira sekarang bank aku daripada tak sampai RM10 jadi RM100. Orang yang pernah tak ada duit je tahu rasa dia macam mana. Aku rasa nak nangis. Aku sumpah rasa nak nangis bila aku. Lepas tu dia cinta aku macam, sebab sepanjang malam pagi ni je yang aku tak sempat nak fikir pasal duit yang hilang tu. First sebab aku dah rela, aku dah macam okay, kita ikhlaskan duit tu. Tapi semalam memang sampai aku nak tidur pun, ya Allah macam tu. Baru semalam aku cakap, aku rasa banyak doa aku dikabulkan. Aku cakap macam tu lah. Aku cakap macam aku kan buat doa custom. Aku custom doa lepas solat aku. Lepas tu aku cakap lah, aku rasa seolah-olah, tak tahulah kenapa, aku rasa macam Allah dengar doa-doa aku. Aku rasa somehow Allah selalu jawab. Macam doa yang aku buat list tu, semua Allah jawab. Contohnya setiap kali aku stres ataupun ada problem, ataupun rasa tak sedap ni, tak semestinya orang sakitkan hang. Boleh jadi kita manusia, rasa dengki tu normal. Kadang-kadang tertimbul rasa dengki, dan aku tak suka bila aku realise aku ada rasa dengki ke orang. So antara doa aku akan kata, ya Allah, cabutlah rasa gelisah dan gundah dalam hati aku, bagi aku kelapangan dada. Lepas tu aku rasa doa tu pun antara doa yang Allah jawab. Faham tak? Rasa macam tahu tak, there's no better feeling dan rasa macam Allah jawab doa-doa hang. Sebab kita dengan Allah, doa, Quran, ibadah, itu je komunikasi kita. Kita bukan, minta maaf, no racism included, tapi kita bukan cakap agama lain. Boleh pergi jumpa Tuhan mereka, pergi duduk depan Tuhan mereka, dengar cakap dengan Tuhan mereka, semua tak. Kita dengan Allah, komunikasi dengan Allah memang hanya melalui hati, melalui doa. Bukan macam agama lain boleh tengok patung tu semua. Kita dengan Allah sangatlah special.
Ya, itu dia daripada saya. Okay, itu je kisah dari 30 jadi 100. Bye bye.